Cuba anda fikirkan, ada satu jenama ni yang saya boleh jamin mesti ada dalam dapur anda, dapur mak kita, malah dapur nenek kita. Bukan kat Malaysia je, tapi satu dunia. Jenama yang dah jadi macam perkataan sinonim untuk bekas makanan. Apa lagi kalau bukan? Tupperware. Tapi apa kata kalau saya cakap, parti dah tamat? Dan ini bukan sekadar tajuk berita biasa tau. Pada September 2024, satu berita yang memang mengejutkan ramai orang keluar dari CNN. Tupperware, gergasi barangan rumah yang kita semua kenal dan guna ni, dah filekan muflis. Ya, anda tak salah dengar. Muflis. Persoalannya sekarang, macam mana satu ikon dapur yang begitu hebat, yang pernah jadi simbol kebebasan ekonomi untuk jutaan wanita, boleh jatuh macam ni? Jom kita selami sama-sama kisah di sebalik kebangkitan dan kejatuhan Tupperware. Okey, untuk faham apa yang jadi, kita kena tengok dulu detik-detik terakhir syarikat ni, macam mana semuanya boleh runtuh dan nampak macam berlaku dengan begitu cepat. Sebenarnya, keruntuhan ni bukannya berlaku tiba-tiba. Tanda-tandanya dah lama ada. Kalau kita tengok garis masa ni kan, seawal November 2022, syarikat tu sendiri dah bagi amaran. Dia kata ada keraguan besar sama ada boleh teruskan atau tak. Kemudian beberapa bulan je lepas tu, April 2023, keyakinan pelabur terus hilang. Harga saham jatuh merudung, hampir 50%. Dan puncaknya, September 2024, mereka secara rasmi memfailkan perlindungan muflis bab 11. Ini satu langkah terakhir untuk cuba susun semula hutang yang dah melambung tinggi. Dan kesan yang paling ketara, yang paling kita boleh nampak, kilang Tupperware yang terakhir di Amerika Syarikat dijadualkan tutup pada Januari 2025. Ini bukan sekadar penutupan kilang, tapi ini menandakan berakhirnya satu era pembuatan Amerika untuk jenama ikonik ni. Tapi kan, untuk betul-betul faham kenapa syarikat sehebat ni boleh jatuh, kita tak boleh tengok zaman sekarang je. Kita kena putar masa ke belakang, jauh ke belakang, ke titik permulaan segalanya dan kepada seorang ahli kimia yang ada satu idea yang sangat bijak. Kenalkan, Earl Tupper. Dia ni seorang ahli kimia dekat syarikat gergasi DuPont. Pada tahun 1946, dia dapat satu idea. Dia ambil bahan buangan dari proses penapisan plastik polyethylena dan diubah jadi bekas kedap udara pertama yang berbentuk loceng. Memang satu inovasi yang cemerlang pada zaman tu. Tapi, ada satu masalah besar. Idea dia ni terlalu canggih, terlalu ke depan untuk zaman tu. Jadi bekas-bekas ni semua terbiar je atas rak kedai, berhabuk. Sebabnya, orang tak faham macam mana nak guna penutup kedap udara yang unik tu, yang ada bunyi burp bila ditutup. Ia bukan produk yang boleh jual diri sendiri. Ia perlukan demonstrasi. Kena ada orang tunjuk cara guna. Jadi, macam mana produk yang gagal teruk di kedai ni tiba-tiba boleh jadi fenomena global? Jawapannya ada pada seorang wanita. Seorang wanita yang luar biasa. Inilah dia orangnya, Brownie Wise. Dan idea genius dia adalah Party Plan. Satu strategi pemasaran yang betul-betul revolusioner. Dia faham masalahnya. Jadi, dia ambil produk yang susah nak dijual kat kedai tu dan dia bawa terus ke pentasnya sendiri, iaitu ruang tamu rumah wanita-wanita di seluruh Amerika. Dan strategi dia ni menjadi. Menjelang tahun 1951, Party Plan ni sangat-sangat berjaya. Sampaikan Earl Tupper buat keputusan drastik. Dia tarik semua produk Tupperware dari kedai-kedai dan dilantik Brownie Wise sebagai naib presiden pemasaran. Bayangkan, seorang wanita jadi naib presiden pada era 1950-an. Itu satu pencapaian yang hampir mustahil pada masa tu. Anda kena faham, Party Plan ni bukan setakat nak jual bekas plastik. Oh tak, ia lebih besar daripada tu. Ia sebenarnya satu revolusi senyap. Ia bagi peluang kepada suri rumah era 50-an untuk ada duit sendiri, untuk rasa bebas dari segi kewangan dan untuk bina kerjaya tanpa perlu kerja 9 ke 5 yang pada masa tu didominasi oleh lelaki. Jadi, dengan model Brownie Wise ni, Tupperware bukan sekadar berkembang tau. Ia meletup menjadi sebuah empire global. Skala kejayaan dia ni memang susah nak bayangkan. Cuba tengok carta ni. Pada kemuncaknya, tahun 2007, Tupperware ada 1.9 juta jurujual langsung di seluruh dunia. 1.9 juta. Itu lebih ramai daripada penduduk setengah negara tahu. Dan semuanya dibina atas idea mudah, buat parti dalam ruang tamu. Hebat kan?
Strategi jualan diorang pun bijak-bijak. Ada satu taktik yang popular ni, nama dia carrot calling. Macam ni, wakil jualan akan ketuk pintu rumah ke rumah dan dia akan minta suri rumah tu bandingkan lobak merah yang disimpan dalam Tupperware dengan lobak yang disimpan cara biasa. Hasilnya, dah tentu lobak dalam Tupperware dia disegar. Demonstrasi yang ringkas tapi sangat berkesan untuk tunjuk kehebatan produk tu serta-merta. Dan empire ni terus merebak ke seluruh dunia. Sampai satu tahap, pada tahun 2013, pasaran terbesar untuk Tupperware bukan lagi di Amerika, tapi di Indonesia dengan jualan tahunan lebih 200 juta dolar. Ini jelas menunjukkan yang pusat graviti syarikat dah beralih ke pasaran antarabangsa. Jadi, kalau dah berjaya macam ni, apa yang silap? Kat mana silapnya? Nah, sebenarnya, keretakan dalam empire ni dah mula kelihatan berdekad-dekad sebelum ia betul-betul runtuh. Seiring dengan peredaran zaman, model bisnes yang dulu dipandang sebagai satu pemberdayaan mula dipersoalkan. Orang mula tanya, adakah ia betul-betul bagi kebebasan kepada wanita ataupun ia sebenarnya menghadkan mereka dalam peranan sebagai suri rumah? Tiba-tiba, legasi Tupperware ni jadi lebih rumit. Dan di sebalik janji-janji manis kebebasan keuangan tu, ada satu realiti yang agak pahit. Tengok data dari tahun 2017 ni, ia dedahkan sesuatu yang agak mengejutkan. 94% pengedar, maknanya majoriti yang sangat besar, purata pendapatan kasar mereka hanyalah $653, bukan sebulan tau, tapi untuk setahun. Angka ni mendedahkan kelemahan struktur MLM atau pemasaran pelbagai peringkat, di mana selalunya hanya segelintir orang di atas je yang betul-betul buat duit. Dan akhirnya, inilah punca utamanya. Dunia berubah, tapi Tupperware tak ikut berubah. Bila orang ramai dah mula beli barang secara online, pergi ke pasaraya besar, model party plan ni dah nampak lapuk, ketinggalan zaman. Bila mereka cuba masuk ke kedai-kedai besar macam Target, hasilnya mengecewakan. Ironinya kan, model bisnes yang sama yang jadikan mereka ikon, akhirnya jadi punca kejatuhan mereka. Walaupun syarikatnya sendiri dah tumbang dan sedang melalui proses penyusunan semula, legasi bekas plastik pintar ciptaan Earl Tupper ni tetap akan kekal. Kesan Tupperware ni ada di mana-mana, sedar tak sedar. Nama Tupperware tu sendiri dah jadi macam perkataan umum kan? Kita panggil semua bekas plastik Tupperware. Ia akan sentiasa jadi simbol keusahawanan wanita dari era 50-an. Dalam dunia bisnes pula, ia jadi satu kajian kes yang sangat penting tentang model jualan langsung. Malah, ia begitu ikonik sampaikan arkib-arkibnya disimpan oleh institusi Smithsonian di Amerika, dianggap sebagai sebahagian artifak sejarah negara tu. Jadi sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Lain kali bila anda buka kabinet dapur anda dan nampak bekas Tupperware tu, cuma fikir sejenak, adakah ia sekadar bekas plastik yang berguna ataupun ia sebenarnya secebis sejarah yang ada dalam genggaman anda? Fikir-fikirkan.